Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farizat Haris bin Muhammad Fauzi, merupakan pengarah misi kemanusiaan tempatan Borneo MKTB. Ia merupakan satu inisiatif kemanusiaan untuk pemangkasaan pembangunan modal insan di kawasan luar bandar, terutamanya di Borneo. Projek MKTB berfokuskan kepada aktiviti-aktiviti untuk pembangunan seperti pendidikan, kesihatan, pertukaran budaya, pembangunan modal insan dan juga pembangunan bakat. Pada sesi lepas, MKTB telah menjalankan beberapa modul iaitu pendidikan, kesihatan mental, keusahawanan serta kelestarian alam dan juga tenaga yang boleh diperbarui. Pada sesi kali ini pula, MKTB meneruskan usaha dengan pendekatan yang baharu yang lebih praktikal dan juga berimpak tinggi. Antara fokus utama kami adalah hidroponik dan juga pembiakan ulat megat untuk kelestarian dalam bidang pertanian. Matlamat utama kami adalah untuk memperkukuhkan kemahiran komuniti di luar bandar serta membuka peluang ekonomi untuk menjana pendapatan yang lebih tinggi dan juga meraihkan kepelbagaian budaya mereka dan merapatkan jurang antara Universiti Malaya dan juga komuniti luar bandar, terutamanya di kawasan Borneo. Sekian, terima kasih.